Kembali lagi kita dalam Kembara Sembang Cerita Kompang. Okey, kita dah sampai dekat segmen yang kedua. Okey, masih lagi bersama dengan kumpulan kompang Seri Harmoni dari Pontian. Betul. Okey, so kita nak tanya macam-macam lagi lah soalan cepu cemas kita. Tadi waktu tengah ngopi-ngopi tadi dah macam-macam kita tahan. Nanti. Segmen kedua kita cerita. Segmen kedua kita cerita. So, kita nak terus ke soalan pasal banyak sangat pasal pertandingan. Kita tanya pertandingan dulu lah. Terus pertandingan. Okey, untuk Seri Harmoni ni, dia kalau masuk pertandingan biasanya diorang ada rival diorang. Maksudnya dia ada lawan dia. Kalau tak keberatan boleh tak cerita siapa lawan dia tu? Untuk daerah Pontian ni lah. Maksudnya kalau masuk je, dia pun masuk. Nak sama-sama berentak lah orang cakap. Ada tak? Okay, ada lah. Bila masuk pertandingan, di sini kami ada satu lagi kumpulan yang boleh tahan juga hebatnya. Diterajui oleh Cik Jafri bin apa nama Pak ni? Jafri Jafri ataupun orang kampus ni lebih kenal dengan nama Mael. Mael. Ingat dia presiden tadi. Ya. Kayaknya Cik Mael ni, Cik Jafri lah Cik Jafri ni pun dia ada satu lagi kumpulan lain bawah kelolaan beliau sendiri daripada Kampung Permas Besar. Kampung Permas Besar. Jadi bila mana kami masuk pertandingan tu, orang kata bila kumpulan kompang daripada Permas Besar masuk, kami tak boleh dalam keadaan selesa. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Main ada masuk, jaga-jaga. Macam tu. Tapi benda tu kami tak ambil sebagai persaingan yang tak elok lah. Bagi kami benda tu satu perkara yang bagus. Itu merupakan persaingan yang sihat. Persaingan sihat. Sekurang-kurangnya orang boleh buka mata. Uish. Selalunya kalau tidak sebelum ni, bila cerita pertandingan kompang, orang tak minat. Betul. Pertandingan kompang tak habis lah apa dia. Jadi bising. Bisingnya macam alah tak habis lah, tak syok lah. Kurang-kurang berminat. Jadi bila ada persaingan yang macam tu, kumpulan ni lawan kumpulan ni hebat, kumpulan ni lebihnya pada pakaian, kumpulan ni lebihnya pada pukulan, kumpulan ni lebihnya pada lagu. Jadi benda tu menyeronokkan dan alhamdulillah setakat ni, sekarang ni kalau kita tengok pada tahun lepas, setiap bulan akan ada banyak pertandingan yang dibuat. Dan pada kami pun Pontian, di daerah Pontian termasuk daerah yang lain juga lah. Dan kami sendiri pun tak lepaskan peluang kami masuk. Tapi tujuan utama adalah untuk promosi. Kita nak perkenalkan, kita nak buka mata khususnya rakyat Malaysia, khususnya berbangsa Melayu ni, bahawa seni kompang tu masih lagi wujud, masih lagi relevan, masih lagi boleh diterima pakai. Jadi bila mana kami masuk pertandingan tu, kami ada kumpulan-kumpulan lain yang boleh tahan hebatnya, kami sebenarnya rasa seronok. Alhamdulillah, nampak kumpulan ni. Jadi bila next time, kan, masa akan datang kami masuk lagi, dengar lagi nama kumpulan ni, contohnya macam tadi saya cakap kumpulan Permas Besar, dengar je nama dia, kami boleh buat persediaan yang lebih. Jadi kami tidak berada dalam zon yang selesa. Kita tak boleh selesa. Kita menaikkan lagi semangat. Kita akan naikkan. Ada buat perubahan lah. Kita buat perubahan, kita buat penambahbaikan untuk masa-masa akan datang. Kita naik macam pakaian. Sebelum ni kami satu pakaian coklat tu. Coklat, baju coklat. Kemudian bila dah selalu masuk pertandingan, kita jumpa dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Kita jangan nampak, senang kata kita ni jangan jadi mata lalat lah. Tengok pada keburukan. Kita tengok apa yang bagus yang pada kumpulan tu yang kita boleh ambil. Pakaian orang cantik ni, kenapa kita tak buat macam tu? Kita buatlah juga pakaian yang cantik. Jadi itu yang kita ambil. Jadi sebenarnya kami masuk pertandingan ni pun nak ambil pengalaman lah sebenarnya. Kami pun bukannya orang yang hebat, bukannya orang yang ni. Kita masuk pun sebab kita nak ambil pengalaman. Kita nak ambil ilmu-ilmu daripada kumpulan-kumpulan yang lain juga. Itulah cerita dia. Jadi kumpulan yang regu pada kami dekat sini itulah dia. Permas Besar diterajui oleh Cik Jafri. Mael. Ya, dikenali dengan nama satu. Dia minta maaf penonton ada kucing melintas tadi. Okey, untuk penonton-penonton kat luar sana, so benda ni adalah satu tips. Maksudnya kita
masuk pertandingan kumpang tu dia bukan saja-saja. Sebenarnya ada ilmu yang tengah tunggu kat sana. Betul. Kita boleh tengok kumpulan lain macam mana cara pemakaian dia, cara permainan dia dan apa paduan yang dia mainkan, lagu, pergerakan. So kat situ kita macam-macam kita boleh belajar. Banyak ilmu kat sana. Betul tak Mi? Betul. Jangan jadi mata lalat. Tengok jangan jadi. buruk orang aja. Kan? Cuba ambil yang positif. Yeah. Sama-sama memajukan seni kumpang dekat Johor dan Malaysia ni. Mata lalat. Mata lalat, macam Alung sebut tadi. Oh, lalat. Pasal bunyinya lain bila kau sebut. Lain macam mana? Sana aku dengar mata lalat. Sini, langau. Ini tengok dengan langau. Oh, jauh beza tu. Besar kecil. Bongo. Jadi untuk pertandingan macam-macam lah yang dia dah cerita. Cuba tanya. Nanti kita masih dalam pertandingan. Nanti tu. Masuk pertandingannya dah menang ke tidak? Menangnya kita boleh, sebenarnya menang tu boleh kira dengan jari lah. Sebab macam saya cakap tadi, tujuan kami masuk pertandingan bukan untuk menang semata-mata. Kalau menang, Alhamdulillah, itu bonus pada kami. Tapi tujuan utama kami masuk pertandingan tu bukan untuk menang semata-mata, itu untuk lebih pada promosi. Promosi, kita nak kenalkan dekat orang, ya, kita nak bagi tahu dekat penduduk, kita nak bagi tahu dengan masyarakat ramai bahawa seni kumpang ni masih lagi wujud. Jadi kalau nak tanya, menang tu Alhamdulillah, menang. Tapi boleh kira lah. Boleh dikira dengan jari lah. Faham. Ini antara jawapan selamat lah ni. Ini antara jawapan selamat. Jarang-jarang kita dengar jawapan macam ni. Dekat penirok je ada. So tujuan utama sebenarnya bukanlah kemenangan yang dicari. Lebih kepada yang macam Alung cakap tadi lah, macam-macam. Saya nak ulang balik nanti saya pun dah tak ingat. Saya tengok macam balik. Itu tu. Tengok balik. Jangan ketawa sangat ni. Boleh. Yang seng. Minum. Boleh minum. Tadi dalam pertandingan kan. Okey. Sesekali tanya Pak Long macam Palang Pak Long makna. Palang macam diam ni kalau dibiarkan tidur. Sesekali kena tanya. Kita nak tanya yang lagu-lagu yang kumpulan ni bawa. Lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia antara rangkaian lagu-lagu nazam ke selawat ke berzanji ke. Jadi nak dianukan tu. Boleh nyanyikan. Kena. Biasa bawa macam mana? Biasa bawa kalau bertanding. Bertanding. Kita bawa Allah itu Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Cukup Melayu. Orang lama. Bukan macam lama. Orang lama ada benda ni. Kalau orang baru macam saya tak ada benda ni. Kalau Kalau saya ni sebenarnya saya reka sendiri. reka sendiri. Mula-mula belajar tu saya tahu perkara pintu. Berapa pintu tahu berapa minit nak pegang kompang. Macam mana. Macam tu. Boleh buat apa? Rekaan sini. Rekaan sendiri. So Pak Lang ni antara pencipta lagu. Lagu-lagu kompang sebenarnya. Kebanyakan kumpulan kompang yang kita jumpa sebelum ni, diorang belajar daripada guru. Tapi kat sini kita jumpa penciptanya. Wah, Itu je lah itu. Itulah. Dia bukan dekat tu je, banyak lagi lagu yang dekat luar tak pernah dengar. Dia seorang je bawa. Mari sembahyang kepada Allah, minta disayang. Tak pernah dengar kat tempat luar. Ini je yang buat. Cipta lagu lah ni. Itu antara lagu-lagu yang tak tahulah dia ambil daripada mana. Yang dikubah. Itu daripada jam 5 pagi lagu-lagu. Tu 5 pagi cipta lagu tu. Lagu tu memang ada daripada radio. Lagu daripada radio. Dia radio lama lah, radio lama. Jadi pakai putar itu. Radio lama. Pak Lang, sebelum ni ada tak? Sebelum kita orang datang ni ada tak orang lain yang datang tanya soalan macam ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Kita nak terus direct pada yang besar-besar lah.
Tak kisahlah JKKN ke MKNJ ke, orang macam Pak Lang ni ada macam-macam ilmu pencipta lagu untuk kompang. Saya rasa kat luar sana susah nak jumpa. Salah. Sebab biasanya belajar turun temurun. Kita tak jumpa yang mula-mula sekali. Malam ni kita orang jumpa ni yang mula-mula sekali. Buat lagu. Yang mula-mula sekali. Jadi bila dia ajar kepada anak, dah itu dah generasi kedua, ketiga, keempat. Ni kita jumpa depan-depan dengan pemula. Kita rasa macam bertuah sangat beruntung kita ni Betul. Pak tahu nak cakap apa Pak Lang? Ada lagi Pak Lang? Selawat yang Pak Lang cipta yang lain ke? Tak ada. Tak ada. Itu je. Satu tu je lah. Itu je. Lagu itu je. Selainnya kita ambil Pasal daripada apa dia Bazanji. pukulan sama kena. Jadi lagu tu biasanya untuk pertandingan Ada saja. kan. Maksudnya kumpulan lain tak akan main lagu yang sama dengan lagu tu. Dia malu kalau malam lain buat dia malu buat itu. Dia pun tak boleh bawa. Dia pun tak boleh bawa. Pasal dia pukulan dia tergenti-genti. Kalau boleh tahu dia pakai pukulan apa tu? Guna paluan apa? Melayu. Orang Melayu. Kompang Melayu 97. 97. 97 tu lah. Tapi sebelum sampai 9 ada berhenti. Sebelum pukul cang sebelum sampai 7 ada berhenti. Pukul dung sebelum sampai 7 sebelum sampai 9 ada berhenti dia. Oh, ada dia kosongkan satu beat lah. Itu jam empat jenis pukulan melalui menyelam menikah menganak akan berhenti serentak. Saya rasa saya pernah tengok. Pernah tengok yang main satu baris ada perempuan. Betul tak? Iyalah. Saya pernah tengok. Jadi jadi kalau orang kira 9 ke 7 kenapa kurang? Sebenarnya kadang orang kira 5 ni cang ni 5 ni. Dumnya ada berapa? 4 je ni. Dia sampai 5 pukulan berhenti sambung lagi. Habiskan sampai 9, habiskan sampai 7. Dia sama je pukulan 9 7 tapi ada olahan sikit kat situ. Dia ada berhenti kat situ. Ya betul. Dikompuskan sedikit. Itu sebab dapat nama Seri Harmoni. Seri Harmoni. Memang betul-betul harmoni. Harmoninya pada tu lah, pada komposisi susunan irama tu. Kalau buat vokal siapa yang mengajar? Vokal yang mengajar Vokal yang mengajar, yang membetulkan. yang mengajar tidaklah. Saya bukan orang yang mengajar lah. Tapi untuk orang kata di sini kita panggil mengadi lah. Mengadi. Mengadi, melagu. Dia yang memulakan selawat sebelum pukulan mengadi lah. Macam ketua lah. Ya. Yang mula-mula buat Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas tu dia akan melagu sekejap. Dia akan mengadi. Yang mengadi saya lah orangnya. Yang betulkan vokal, yang betulkan sebutannya. Sebab sebelum ni pernah kita mengadi, ada yang tegur, sebutan kita salah, kita terima teguran tu. Itu macam saya cakap lah, kumpulan kami ni sebenarnya masih lagi masih banyak lagi yang kami belajar. Orang tegur kita terima. Kita tahu benda tu salah sebenarnya, kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita terima, sebutan kita salah. Jadi dalam kumpulan, saya yang akan dengar balik ahli-ahli yang lain sebut salah ni, bukan sebut la ilahi, ya ilahi. Kita betulkan balik lah kan, tegur. Tahu tak la ilahi tu maksudnya apa? Tak ada Tuhan. Jadi salah, sebut ni ya ilahi. Kalau mengajar, saya bukan orang yang mengajar. Saya cuma membetulkan balik je, itu saja yang dah sedia ada. Kalau ni dia memang mengajar lah. Macam mana mengajar lah. Macam tu. Nampak? Imam. Ya, imam. Yang tu tak payah sebut. Yang tu tak payah sebut. Itu luar segmen. Segmen tu. Luar segmen. Okey, Pak Lang sekali lagi boleh jenis-jenis paluan yang Seri Harmoni yang Seri Harmoni mainkan. Paluan tak kisahlah apa Araban tu. Itulah tu. Selain daripada tu? Lain tu tak ada. Araban sama yang Banginan. Apa? Banginan. Banginan turunan. Banginan turunan. Banginan turunan. Dia banyak lagi. Banyak lagi. Dia sebenarnya kalau kita ikutkan irama yang besarnya ada dua lah. Yang pertama 97 jadi. Yang keduanya kita panggil sebagai kompang Bazanji. Kompang Bazanji ni kita ada irama Araban, Banginan, Talunan, Tanakal, Palakam, Keratak 9, Keratak 12. 7 irama. 7 irama. Satu irama tu kita ada lebih kurang 3 atau 4 lagu.
Dan lagu-lagu tu semua daripada dalam berjanji. Itulah irama ada irama campuran. Contohnya macam Pak Lang sebut tadi, irama banginan telunan. Maknanya itu ada pukulan banginan, pertengahan tu ada pukulan telunan sekali. Lain lah. Lain. Dia memang lain lah. Banginan turunan lain. Dia ada bertingkah dia. Ada dia meningkat dia lah. lain. Yang ada satu dung, ada satu yang terucang. Itu untuk kita panggil kumpulan berjanji lah. Kumpulan berjanji selalunya kita akan bawa sewaktu resepsi majlis malam berinai. Malam berinai. Malam berinai. Dan paluan dia pula, paluan dia asasnya ada 5, pecahannya ada 2. Jadi keseluruhan ada 7 pukulan. Pukulan paluan, sorry, bukan paluan, pukulan. Pukulannya. Dia ada 7. Pecahan pukulan dia ada 7. Ada 7. Dia ada melalu, menyelang, meningkah, meningkah rapat, ataupun kita panggil sini kocok. Pukulan kocok. Kemudian menganak rapat, yang ketujuh menyulam. 7 jenis pukulan yang kita akan main untuk kumpulan berjanji. Itulah dia pukulan-pukulannya. Jadi kalau majlis resepsi malam berinai. Ya, malam berinai. Yang main tu hanya 7 orang ataupun lebih? Kan. Itu sekurang-kurangnya berapa orang malam? 13 orang. 13 orang. 13. Masuk jidu? Tak. Masuk jidul. Masuk jidul kan? Masuk jidul. 13 masuk jidul. Maknanya pemain kumpang dalam Baru 12 dia lah. komplit lah, maksudnya dia penuh lah. Tapi Kenapa kalau kumpulan malam, kalau main, tak ada jidul, tak boleh. Yalah. Dia lari pukul dia. Tak sedap bunyi dia. Oh, Dia nak jidul juga. nak judul. Ada pernah tukar pergi pakai gong ke apa? Tak ada lah. Tak pernah. Ada alat tambahan lain, kerincing ke? Tak ada. Tak ada. Hanya kompang dan jidul. Kompang dan jidul. Kumpulan jidul. Memang betul tradisionalnya. Kompang yang sesuai untuk main paluan-paluan macam ni, saiz berapa tu? Dia saiz 14. Saiz 14. 14 besar. Betul. Memang kena tolong kumpang besar. Boleh ambil satu. Kalau Dia kumpang 13, pergi dia tak pergi. Dia Situ dia bunyi dia. Ataupun orang banyak bunyi kedap. Bunyi tak ada. Dia mesti nak 14 lah. 14. Ini 14. Kalau ni 14. 14. Ringan. Kumpang baru. Yang kumpang lama tak ada kan? Kumpang lama ada tapi belum sendak. Belum sendak. Sendak kejap. Sendak kejap. jangan main awak. Jadi semuanya kompang saiz 14. 14. 14. Oh, okay. Yang kecil pun kita bagi kumpang besar. Nak bagi dia biasa. Tapi ni ringan ni, request Ni kan. Tak, ini kami menang pertandingan. Hadiah. Dekat UPI. Hadiah. Dapat sebiji. Dapat 10. Dapat 10 biji. 10. Harap-harap dapat bawa balik satu malam ni. Amin. Ini kumpang hadiah lah. Kompang hadiah. Hadiah. Itu anjuran Itu kebudayaan daerah Pontian. kebudayaan bukan anjuran siapa? Itu je nak. Ni Tanjung Piai. Adun. Adun. Tapi Anjuran YB lah, anjuran Adun. mantap lah. Terima kasih YB sebab bagi saya kompang. YB Datuk Jeffrey Din, terima kasih. Bukan awak. Ha? Bukan. Oh, bukan. Kompang dia. Malu dia kecil. Malu dia lah. Tak sedap dia kan? Tak sedap. Tak sedap. Dia malam macam itu bagus. Dia sebab baru dia kecil. Dia baru besar. Tak sedap kan? Tak sedap. Alhamdulillah. Dia kalau bertanda naik ikut, Kalau dia kata sedap ni awak balik. tak boleh macam ni pegang naik ikut ke? Kita standardkan Tak lah. boleh. Kita ada standard ni. Pegang dia. Kalau bertanding. Tapi kalau orang pegang ni, kita tengok pun tak cantik. Sebab dia macam goyah sikit lah. Dia goyah sikit. Pegangannya tu tak Untuk kompang tradisi Johor yang dah dipatternkan tu, dia orang minta kita pegang macam ni. Jempol. Jempol lah, kata cara jempol tapi, kan. tapi kalau daerah tu memang pegang ni macam ni, kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Ada setengah pasukan kompang daripada daerah-daerah pedalaman, dia orang lebih selesa macam ni. Betul. Dan ini cara pegang yang betul kan. Dia lebih Tapi sebab- kemas lah. Sebab dah dipatternkan, Dah dipatternkan betul. dalam pertandingan semua kena macam ni. Awak rasa Kayaknya cara jempol tu pun tak ada salah pun. Betul lah. Caranya betul lah kan.
Oh, kedai Chin Ming. Pontian. Beli kompang dekat sini. Ni yang lama. Karena dah Oh, tak ni ada dah. kedai Cina tu kan? Ah. Dekat pasar sini. Oh, ini yang Dr. Senin Dr. Senin, betul. Okay, ada Betul, jual gitar, ada Ya. jual apa. Tapi sekarang dah tak ada lah. Dia tak ada kan? Dah lama dah ni. Oh, dah lama ni. Ni Lama dah antara ni. dah berapa lama ni? Memang lama tu. Lama kan? Lama. Barunya pun ingat lah. Rasa awal 2000. Awal 2000. Sebelum 2000 kan. Tak apa, tak. Sebelum tahun 2000 lagi dah ada. Macam ni, okey. Dia ada teknik untuk sedak kompang ke atau ada beberapa kompang yang kata yang nak sedak? Kalau kendur kita pasal pakai sendak lah. Pakai sedak lah. Sendak. Yang baru di tempat tu. Jadi tak bersendak. Dia ada juga jenis yang tak perlu sedak, ada yang perlulah. Tapi selalunya yang kami jumpa kompang yang tak perlu sedak ni dia tak tahan lama. Tak tahan lama. Tak tahan lama. Lama kelamaan kulitnya akan bermasalah jugalah. Itu sebab kami lebih memilih pada kompang yang lama-lama lah. Maksudnya yang perlu disedak. Penjagaannya pun orang kata lebih terjaga. Bila kita tak gunakan, kita akan buka sedaknya kan. Jadi kita akan simpan elok-elok, tak kena matahari apa semua kan. Bila nak kita nak gunakan, baru kita sedak, baru kita jemur dengan matahari. Macam itulah. Oh, maksudnya lepas sedak jemur. Lepas sedak jemur. Dia lagi macam mana bunyi dia? Bunyi Lagi ni tegang ke lagi tegang. Lagi tegang. Tapi bergantung, tengok pada kompang tu lah. Tapi Tengok juga. kalau Ada juga yang tak perlu. kalau belum sendak, kita jemur tak besar. Pecah. 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 Okey, saya faham. So ni tips. Pak Lang cakap kompang yang belum sedak jangan dijemur. Betul. Jangan jemur. Bila awak jemur, kompang tu dia punya kulit dia dah tegang. Dia akan stretch. Jadi awak sedak lagi habis. So kena tahu kompang yang kita nak sedak tu jangan jemur. Kita sedak dulu baru jemur. Okey. Kadang-kadang diorang ni tak faham Pak Lang. Asal boleh je, disedak je. Sebab tu kompang bopus. Sebab tu kompang bobos. Dah satu hal nak ganti. Betul. Bukan murah pula ni jam. 100 lebih lah. 100 lebih. Untuk saya 14 inci ni. Ni kurang 100 lah. Wah, segan pula nak minta. Saiz 14, 130. Lebih kurang. Lebih kurang. Anggaran lah harga market dia lebih kurang 100. Jadi 130. nak pergi lagi tempat tu kan. Jauh tu, murah tadi tu. Biasanya beli kompang kat mana ni? Biasa kita beli kat Pontian tu lah. Kat Pontian tu lah. Beli sikit-sikit. Kedai Cina tu. Ke pasar. Kat pasar. Tapi sekarang dah tak ada. Tak lagi. Yalah sekarang dah tak. Kan itu aja kita belikan dah tak ada dah. Tak ada. Anak dia tu air pilih kompang tak apa. Apa kompang dia jual ni. Wah. Tak bagus. Dah kualiti lah. Ada lah tapi tak tahulah dah berapa Boleh lama lembik dia simpan. Jadi tukar tempat lain lah. Ambil kat mana? Memang ni pakai itu je. Pakai itu je lah. Yang ada tu pakai itu je. Jual lain tak ada beli. Lalu kami hantar untuk repair lah. Oh, repair. Repair tu kat mana? Repair batu pahat. Betul dia murah tadi di Kupang. Semua. Murah batu pahat. Waktu tak tahu berapa. Dia biasa kalau repair tu muah sampai Jawa je. Balik Jawa. Jawa. Nama tempat tu? Memang saya tak pasti lah. Pergi sana tu atau post? Pergi sana. Oh, okey. Pergi sana. Tapi tak adalah kita hantar satu-satu. Biasa dalam kuantiti yang banyak kita akan bawa. Hantar kita repair lah. Dia repair on the spot ke ataupun nanti lagi seminggu baru ambil? Kalau banyak, biasanya kita tinggal. Tinggal nanti. Atau kalau kita banyak, kita telefon dia suruh ambil. Nanti dia hantar balik sini. Yang tak balik lah. Dia post lah. Kadang ada dia Tak, post. apa, dia Kadang mesti dia hantar. dia hantar. Oh, dia hantar. Tengok pada dia lah. Kalau dia nak hantar sendiri, dia hantar. Okey lah. Bagus juga. Lama dah. Memang kita lama lah berurusan dengan orang tu. Untuk jidu pula? Itu juga. Beli situ? Ke atau jidu yang lama-lama? Jidu lama. Jidu lama-lama? Jidu lama. Jidu yang mana satu? Oh, yang tu. Ini pun dah jidul yang ke-3 ke-4 lebih kurang. Sebelumnya ada lagi jidul sebelum ni. Sebenarnya yang terbaru lah yang kami pakai. Ini yang dapat hadiah tu? Itu tak dapat ada jidul. Oh, kompang je dia bagi? Kompang saja. Jidu tak dapat? Oh, okey. Tapi kini ini jidul yang terbaru lah yang kami pakai. Yang sebelumnya ada yang dah rusak. Kan?
Betul. Rosak kulit. Rosak kulit lah. Kalau tanya saya, Jidum asalnya beli kat mana? Saya pun tak tahu sebab kumpulan dah lama sangat. Bulan Kumpang pun dah lama sangat dah. Saya pun tak tahu Kumpang dia dapat di mana, Jidum dapat di mana. Dah berapa biji Kumpang dijahanamkan saya pun tak tahu dah. Okey Pak Lang. Untuk Jido pula ada beza tak saiz kecil dengan saiz besar untuk lagu-lagu yang Seri Ya, Harmoni mainkan? sebagainya saya yang apa biji tu? Yang ke rumah tu. 14 lah. 16, 18. 18. 18. Saiz 18. 18 tu lah 18. Besar sini lah. 18. 18. Itu Itu memang bagus ni. itu bagus lah. Sesuai lah dengan lagu-lagu yang Seri Harmoni mainkan. Ya betul. Tapi saiz 18 boleh tahan harganya tu. Ya. Kalau dulu 500 lebih. Dulu 500 lebih. 100 lebih dah. Dulu sekarang tak tahu berapa. Sekarang saya pun tak pasti sebab jarang beli Jido ni. Tapi sekarang memang harga dah ya, sebab Sama tinggi harga dia. ya. Masih dekat 900,000. Itu sebab kami repair je, jangan beli baru. Posting yeah. lebih. 500 lebih saya rasa. Repair pun dah harga 2 biji Kumpang. Dia kalau dia lah saiz besar ni dia bunyi dia lebih Dia punya pergi jauh. kan. Jauh. Kalau yang kecil-kecil ni mungkin kerja kahwin boleh lah bawa Ya. sebab dia nak naik kereta kan. Tapi kalau Mudah dibawa lah. pertandingan Dengan kita nak pakai yang besar besar. lah. Kata kita ikutlah spek yang ditentukan untuk pertandingan tu kena. Balik kepada sedak Kumpang tadi. Sedak tu okey, yang diisi tu apa? Rotan ke wire ke? Wire. 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 Ada tak pakai rotan? Rotan tak sekarang tak ada. Rotan tak ada. Tak ada Sebelum rotan. ni kami pakai rotan. Pakai rotan. Dulu pakai rotan. Sekarang rotan tak ada. Rotan ni Rotan tak ada tu macam mana? Susah rapat. Ya, rapat. Susah rapat. Kalau menggunakan rotan, ada beza tak dengan yang wire? beza. Bunyi lagi baik. Ni lagi baik. Bunyi Dia lagi apa baik. dia punya rotan tu dia keras. Jadi dia punya rata ni. Pada bingkai dia tu. Oh. Ni pun sedap. Ni Dia punya kedudukan lah. Kedudukan yang dah disedak tu dah akan rata. Kalau tidak, bila kita lurut dengan jari ni, nanti akan sampai tukar, ni belekuk ni, maknanya wire lembik. Okey. Kita pusing dengan jari, alamak ada lekuk ni. Bila lekuk tu kita kena tekan lebih lagi sikit. Tapi bila tekan lebih sikit, risikonya bubus. Risiko bobol. Macam itu. Saya rasa kita nak mention pada pengusaha Kumpang, selain daripada buat Kumpang, buat Jido, repair Kumpang, repair Jido, kita nak minta kalau boleh supply rotan untuk sedak. Ya betul. Sebab permintaan memang tinggi. Permintaan tinggi. Sekarang ni buyer dah ada, supplier tak ada. Betul. Ada demand, supplier tak ada ni. rotan tak asal kecil. Dia ada saiz dia kan untuk Ada rotan tu. Macam tu lah. Mana? Taku rotan ni yang ambil. Tu raya. Tak ada rotan lah sekarang. Memang. Oh, ni wayar. Ni wire. Dia wire. Jadi boleh tengok macam cik boleh rasa. Betul lah. Bila rasa dekat keliling ni akan ada yang tak rata. Itulah risikonya rotan wire ni. Tu lah rotan kan aja tu dah 2 kali lah tu. Itu sebab Susah betul nak nak mengajar budak pun dia rotankan aja. dirotankan aja. Baru dia cantik. Kumpang begitu nak kena rotan baru dia mengajar cantik. budak-budak tak pernah merotan. Tak pernah maki amun. Tak pernah. Memang tak pernah maki amun, tak pernah merotan dia. Memang tak pernah. Dia betul ini bukan cakap main-main. Tak pernah. Pasal apa dia nak belajar. Kalau kita rotan kita apa-apa hari dia lari. Oh ya. Jadi nanti mak bapak dia bising dengan kita. Itu budak sekarang. Kalau dulu tak pun. Jangan. Budak sekarang je kalau kita tegur besok tak datang lah. Baju. Sama juga dulu. Sama juga dulu. Sama. Saya memang tak pernah merotan. Tak pernah maki dia pun tak pernah. Demi Allah cakap ni. Marah-marah sikit tu adalah. Mana tegur-tegur mati. Tegur-tegur tu adalah. Biasa je lah. Tegur-tegur dia macam mana ke pukul macam ni. Betul-betul pukul macam ni. Kiranya Kumpang Seri Harmoni ni mengutamakan Kumpang saiz 14. Betul. Kalau ada saiz yang kecil lagi 13, 12 letak tepi dululah. Tepi dulu. Itu untuk pembelajaran lah. Waktu latihan ada ahli baru, mungkin dia bersekolah rendah. Kan kita nak bagi dia pukul dulu. Biar dia pukul dulu. Jadi pegang Kumpang ni, pukul dulu. Bunyi memang tak ada, tapi sekurang-kurangnya dia belajar mukul.
Bila dia dah tahu tak apa semua, okey, tukar kompang besar. Panggil kompang besar. Macam tu. Macam tu kita kena mention sekali lagi lah kepada pengusaha kompang yang ada kat luar sana. Rotan tadi tu dengan kompang saiz 14. 13, 12 dia orang tolak tepi. Awal-awal dia orang dah cakap 14 kalau ada Roger. Sebab dia orang memang lagu-lagunya, paluan-paluannya hanya sesuai dengan saiz 14. Bukanlah kata dia orang ni memilih, tapi ada sebab yang tertentu kenapa dia orang buat macam tu. Saya rasa kita sambung selepas ni. Okey. Kita nak berhenti rehat dulu. Pasal kuih pun dah tengok saya pun dah tengok kuih kan. Ini belum tengok. Belum atas meja lagi. Atas meja belum. Okey. Kita nak sambung ke segmen Segmen ketiga ketiga selepas selepas ini.